Okey, kat depan saya ni ada satu Myvi model lama, Myvi tahun 2006. Masalah yang dialami oleh kereta ni berlaku overheat, temperature naik. Jadi owner minta untuk saya upgrade banyak benda dekat kereta ni. Jadi apa yang owner request untuk tukar, pertama sekali hose, kita pakai hose Samco. Semua pakai hose Samco warna biru. Tuan-tuan boleh tengok hose Samco warna biru. Lepas tu T-hose ni yang baru juga, kita baru tukar. Dan kita tukar sekali dengan dia punya radiator. Radiator baru. Sebab yang radiator lama penuh dengan air karat, saya tukar sekali dengan radiator. Lepas tu spare tank ni, spare tank lama dah reput, saya tukar spare tank baru. Kita pakai coolant warna hijau. Yang ni coolant ni beli kat kedai RM2 je. Dan saya dah upgrade bateri kereta ni kepada bateri yang saiz NS70. NS70 dia rapat sikit dengan spare tank sebab space size dia terlalu besar. Okay, untuk tapak bateri saya pakai tapak bateri stainless steel. Dan saya terpaksa potong di bahagian bucu kiri bateri dan bucu bahagian atas kanan bateri. Nampak kesan potong dia terlalu rapat pada body dan juga wire. Saya risau bila kita tak potong tapak bateri di bahagian ujung atas ni, dia akan tekan wire dan akan mengakibatkan kebocoran arus. Dan saya masukkan fuse box Volkswagen yang bersambung dengan terminal positif bateri. Lepas tu kita pakai on off switch dekat terminal negatif bateri, yang mana on off switch ni adalah untuk kita cabut kepala bateri pakai remote, dan kita pasang kepala bateri juga pakai remote. On bermaksud kita pasang kepala bateri, off kita cabut kepala bateri. Yang ni device ni senang je kita pasang. Kita pasang dekat terminal negatif. Okey, terminal negatif bateri. Dan wire yang warna merah ni kita pasang dekat kepala positif bateri. Saya masukkan dalam fuse box Volkswagen. Lepas tu kipas ni kita pakai kipas secara direct lah, pakai remote. On kipas, off kipas akan berhenti berpusing. Yang ni saya akan tunjukkan dalam fuse box. Okey. Yang ni daripada device untuk on off bateri lah, masuk ke dalam fuse box. Dan kita buat satu kipas direct ni bersama dengan positif kipas. Yang ni control remote untuk kipas. Dan negatif saya lekat dekat body. Dan saya buat dua grounding, iaitu daripada negatif bateri ke bahagian engine di bahagian sini. Dan satu lagi grounding saya buat di bahagian engine di bahagian sini lah. Jadi ada dua grounding daripada negatif, dan grounding daripada body ke engine saya buat satu daripada body di sini dan bersambung ke bahagian engine di bahagian sini, skru di bahagian sini, dan satu lagi daripada body ke bahagian engine. Jadi engine bay dulu memang nampak kusam dan nampak lama lah. Dulu pakai bateri saiz 40, sekarang dah pakai bateri saiz besar, saiz 70. Dan saya buat satu wire direct charge pada positif alternator ke positif bateri. Yang ni wire direct charge. Tuan boleh tengok. Dia punca-punca overheat dekat kereta ni disebabkan apabila saya buka dekat termostat, ada satu tisu basah yang melekat dekat termostat. Jadi dia dah halang coolant untuk lalu melalui termostat apabila temperature naik. Dan tisu basah tu saya dah keluarkan. Dan dalam sistem coolant kereta memang berkarat teruk lah. Sebab owner sebelum ni dia pakai air paip. Apabila kita pakai air paip, pak dalam sistem coolant kereta, seperti di bahagian aluminium dekat radiator,
dan juga dekat T ni dia besi. Jadi apabila kita pakai pipe, dia akan jadi berkarat. Dan dalam enjin juga, di bahagian laluan coolant juga akan berkarat apabila kita pakai pipe. Saya akan tunjukkan apabila kita nak pasang kepala bateri, kita pakai remote je, on. Okay, sekarang ni bateri dah kita pasang, menunjukkan bacaan bateri 12.7 volt. Apabila kita nak cabut kepala bateri, kita tekan off di bahagian remote. Okay, dia dah, ini ibarat macam kita cabut kepala bateri bila kita tekan off. Video ni saya buat sebab saya dah lama tak buka YouTube, dah lama tak upload dekat YouTube. Jadi YouTube dia akan terminate saya punya membership. Sebab tu saya kena buat satu video on sekali lagi. Kan on remote bermaksud kita pasang kepala bateri. Okay, 12.7. Kita off bermaksud kita buang kepala bateri, ataupun kita cabut terminal negatif bateri. Okay, saya akan tunjukkan satu lagi remote. Saya kontrol kipas dekat radiator. Dia tekan on, kipas berpusing lah, atau boleh dengar. Okay. Sekarang ni bateri menunjukkan 12.3 volt apabila kita buka atau kita on kipas radiator. Sebab tu saya gunakan bateri yang besar-besar untuk kita cover arus yang mengalir dekat kipas ni, sebab kita pakai kipas yang pakai remote. Jadi apabila kita on kipas 12.3, apabila kita off kipas dia naik 12.5 lah. Dia sebenarnya apabila kita kontrol kipas ni, apabila kita dalam keadaan berhenti, di mana dia tidak bergantung kepada kompresor. Sebab apabila kompresor terbuka, kipas akan automatik berpusing. Jadi saya tak buat sistem tu. Saya buat sistem yang mana apabila owner rasa perlu untuk on kipas, dia tekan saja remote switch ni, dan kereta ni dia gerak parking. Sebab tu saya pakai remote untuk cabut kepala bateri. Dan jangka hayat apabila kita pakai device ni, jangka hayat bateri dia akan bertahan lama sikit. Okay, sekarang kereta dalam keadaan off ataupun cabut kepala bateri, dan kita akan buat test apabila kita on, iaitu dalam keadaan pasang kepala bateri. Okay. Untuk dalam keadaan off ataupun cabut kepala bateri, kita buka pintu, lambang pintu tak menyala di sini, dia tak keluar di sini. Di bahagian display meter ni dia tak keluar lambang pintu. Dan kita akan buka ataupun kita pasang kepala bateri. Okey, dia dah bermaksud dia dah on ataupun dia dah sambung kepala negatif bateri. Kita cuba off sekali lagi, ataupun kita cabut terminal negatif bateri. Okey, sekarang ni dia dah macam cabut terminal negatif bateri. Kita on. Okey, dia dah pasang balik terminal negatif bateri. Kita off balik. Dan ni kita akan cuba start kereta. Apabila dalam keadaan cabut kepala bateri, memang tak boleh kunci pun, dia akan jadi lekat lah. Kita tak boleh nak on kunci. Dan apabila kita pasang balik terminal negatif bateri dengan menggunakan remote control. Okay. Sekarang ni dia tengah reading ECU. Okay, dah terbuka. Dan kita boleh start engine.
selepas owner bawa kereta, bawa pergi jalan, dan sampai rumah dia nak parking lama. Lepas tu dia nak pergi outstation. Owner just matikan enjin. Selepas sampai kat rumah, owner just matikan enjin. Okay. Lepas tu owner tekan off pada remote control switch. Tekan off untuk disconnect terminal negatif bateri. Jadi kelebihan dia adalah untuk memanjangkan jangka hayat bateri. Okay, sekarang ni kita akan tekan off. Okay, bermaksud dah disconnect terminal negatif bateri. Okay, untuk video kali ini sekian saja sampai di sini. Assalamualaikum.